Ramai orang tak perasan, setiap kali Gaza dibom, ada satu benda pelik yang akan berlaku, iaitu harga saham syarikat senjata akan terus naik. Bila kita tengok Gaza dibom, kita fikir ni isu agama, isu penjajahan. Tapi di belakang semua tu ada pasaran yang untung bila ada darah. Syarikat senjata macam Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, saham diorang ni melonjak bila ada konflik. Kenapa semua ni naik dan siapa yang beli? Bila perang meletus, tentera perlukan peluru, drone, jet, bom baru. Jadi negara akan order stok senjata ni dari syarikat-syarikat ni. Dan pelabur tahu benda tu. Jadi bila nampak bom jatuh, diorang nampak ada peluang yang menguntungkan. Ni semua realiti dan ni bukan teori. Contohnya, lepas serangan Gaza pada Oktober 2023, saham Lockheed Martin naik lebih 8% dalam seminggu. Raytheon, Boeing, semua naik sebab kematian ada keuntungan. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita pun terlibat sekali. Yang sedih, pelaburan ni datang dari dana besar macam BlackRock, Vanguard, dan dana ni pula ada pegangan dalam brand-brand yang kita beli hari-hari. Maksudnya macam mana? Kita beli kopi, profit pergi ke investor, investor beli saham senjata, dan peluru tu tembak balik rakyat Palestin. Ni semua bukan teori konspirasi, ni adalah reality Wall Street. Selagi ada bom, ada duit, selagi ada duit, perang tak akan berhenti. Soalannya sekarang, kita nak terus jadi pengguna yang bayar peluru atau mula fikir semula ke mana duit kita pergi sebenarnya?